3 hari sebelum hari mengundi di Negeri Sembilan. Dan soalan yang dibincangkan adalah, akankah DAP down or out di Negeri Sembilan? Sebenarnya inilah apa kuasa berkata ingin masuk dan bincang minggu ini, iaitu adakah pilihan raya ini berkenaan dengan sama ada kuasa Melayu turun dan kuasa Cina naik atau sebaliknya. Ataupun sebenarnya ini adalah isu tentang apakah Malaysia. Perkara pertama yang saya nak bincangkan adalah apa yang keluar daripada mulut Menteri Besar Kedah Sanusi Nor. Dia cakap dalam perasaan lah, dalam feeling dia. Dia cakap di Malaysia ini, orang India ada negara dia, orang Cina ada negara dia, tapi orang Melayu hanya ada tanah Melayu. Maka dengan itu, perlulah kita pastikan ada kuasa Melayu. Sejauh mana Sanusi benar? Sejauh mana adik Sanusi betul dalam cara dia memikirkan perkara ini? Sebab Perikatan Nasional sejak dia bersatu dengan wawasan sekarang dan sekarang bercantum dengan Barisan Nasional, mereka ingin menggunakan hujah yang kuasa Melayu dikacau sebagai asas untuk menang. Mereka dah menang di Johor, sekarang mereka nak menang di Negeri Sembilan. Dan kita tak tahu hari ini siapa yang dah menang di Negeri Sembilan. Tetapi soalan ini penting. Adakah untuk meningkatkan suhu ini, dia membantu menang saja pilihan raya ataupun meruntuhkan semangat yang ada dalam negara kita? Sebab setiap kali Sanusi, yang kebetulan dia daripada Universiti Sains Malaysia, seorang budak daripada sekolah boarding school di Sungai Petani, orang asal daripada Sikh, bila dia cakap tentang tak nak percaya kaum-kaum lain atau mereka-mereka yang dirasa akan mengacau kuasa orang Melayu, saya terfikir, adakah dia ada kawan yang selain daripada orang Melayu? Ataupun semua kawan dia orang Melayu saja? Sebab setiap kali saya dengar dia cakap, saya rasa dia bukan bad guy. Bukan. Saya rasa dia cool. Saya rasa kalau dunia ni adil, saya dengan Sanusi, adik Sanusi, kita boleh duduk minum kopi. Boleh. Tetapi saya rasa dia tak kenal separuh daripada negara. Sebab tu cara dia cakap, dia fikirkan separuh daripada negara, sayangkan negara, separuh lagi tak boleh tunggu nak keluar daripada negara kita. Dan ini saya kepada BFS Perikatan Nasional hari ini, iaitu Parti Barisan Nasional. Sebenarnya UMNO sahaja. MCA dengan MIC macam part-timers lah. Tak penting sangat. Tetapi Tok Mat atau Muhammad Hassan, bekas Menteri Besar Negeri ni, dia cakap, janganlah naikkan suhu. Saya tak faham bab UMNO ni. Sebab dia mula-mula cakap, jangan kacau kuasa kita. Tapi lepas tu kalau rasa dia kuat sangat, tinggi je suhu, dia nak turunkan. Dia cakap, ni negara ni pelbagai bangsa, kita ada multicultural, multi-etnik, kita majmuk, kita patut bersatu. Dan saya tak faham. Maksudnya kita mesti tunjukkan ketuanan Melayu ni cukup tinggi, tapi tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Depan sedikit daripada mereka-mereka lain yang digelar bukan Melayu di negara ini. Saya rasa inilah bukan cara Menteri Luar Negara, bekas Menteri Besar Negeri ini, timbalan Presiden Parti UMNO, mereka-mereka yang ingin membawa negara kita ke depan. Saya rasa ini bukan caranya nak buat hujah. Walaupun nak menang pilihan raya. Saya rasa ini mencipta satu situasi di mana luka besar di dalam hati dan jiwa rakyat Malaysia yang bukan boleh dibetulkan selepas pilihan raya. Bila mereka semua dah pakai kod dan suit mereka dan pergi untuk majlis-majlis mereka, mereka tak terfikir bagaimana mereka melukai perasaan rakyat Malaysia yang duduk di rumah-rumah biasa di PPR. Sebab mereka terikut dengan kepimpinan. Dan ini membawa saya ke isu ketiga ataupun perkara ketiga. Negara majmuk bukanlah mudah. Ini susah. Sebab bila orang nampak berbeza daripada kita, perkara yang paling mudah adalah untuk tidak percaya, tidak suka. Dan suka mereka yang nampak macam kita. Tapi Malaysia mempunyai pengalaman yang lama. Dan kita ada 33 bangsa di negara Malaysia ini. Dan negara-negara lain baru kepada perkara ini. Sepatutnya mereka belajar daripada Malaysia. Tapi sebaliknya. Kalau kita lihat contoh-contoh lain. Seperti negara Jerman. Di Germany, orang yang tak berdarah Jerman tak boleh jadi rakyat sehingga tahun 1990. Mereka rasa kalau Jerman, mesti Jerman lah. Macam Sanusi cakap, tanah Melayu, mesti Melayu. Tetapi negara-negara tersebut di dalam kurun ke-21, kurun ke-21, mereka mengubah cara mereka fikir. Mereka merasakan yang sebagai negara-negara rakyat-rakyat manusia yang progresif, kita perlu tukarkan fikiran kita dan bergerak ke depan. Macam pasukan bola sepak Spanyol, cakap Spanyol, tapi Lamine Yamal, Williams dan semua yang nampak gelap sikit lah.
Tak betul lah kalau you nak fikirkan Spanyol hanya satu warna sahaja. Saya nak tahu daripada Tok Mat dan daripada Sanusi. Mereka hidup di Malaysia yang dahulu ke atau Malaysia yang ke depan? Sebab bila dia tanya saya ada rumah kedua tak? Rumah kedua saya sebenarnya di Kampung Pandan. Rumah pertama tu di Ulu Langat. Jarak dia lebih kurang 11 km saja. Itulah dua rumah yang saya kenal. Dan bila-bila masa Sanusi ataupun Tok Mat nak datang makan, silakan. Saya pastikan makanan ni tak sedap tapi orang ni agak sedap. Sekian.